Bincangkan pintu gerbang situlah yang akan kita bincangkan hari ini di Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ini adalah Jennifer LeClaire, pengasas gerakan global di Awakening Prayer Hubs. Kami berada di lebih 100 negara, mungkin negara Anda yang seterusnya. Kami sedang menubuhkan hub di bandar-bandar di seluruh dunia. Sebelum kita mulakan hari ini, ingat, pastikan amaran Anda diset untuk memberitahu Anda apabila siaran ini disiarkan secara langsung supaya Anda tidak terlepas sesaat pun. Dan siapa yang ingin mengingatkan Anda gini bahwa kami sedang membaca di Kauf dan kemudian saya akan menghuraikan buku saya, The Intercessors Devotional. Jadi Anda boleh mendapatkan salinan buku itu di laman web saya di jenniferleclaire.org atau Anda boleh mencarinya di Amazon. Anda juga boleh mendapatkan hadiah percuma, muat turun buku percuma hanya dengan melawat awakeningprayerhubs.com untuk melihat kami. Kai berharap Andy Kermin just kanyo, supaya selain sampai melengkapkan Anda untuk misi kewakilan dan kesedaran di bandar Anda, di negara Anda. Sekarang, mari kita lihat ini. Ini dipanggil menjaga pintu gerbang. Dan saya akan membaca satu ayat, 2 Tawarikh 23 ayat 19. Dan dia, mediator, menetapkan penjaga pintu di pintu-pintu ni, rumah Tuhan kuai, supaya tiada sesiapa yang dalam apa jua cara yang tidak bersih boleh masuk. Pikirkan tentang itu. Mereka mempunyai piawaian untuk siapa yang akan melalui pintu gerbang itu. Sesiapa yang tidak bersih dalam apa jua cara tidak boleh masuk, tidak dibenarkan masuk. Mereka tidak akan dibenarkan. Dan ini adalah petunjuk. Lihat, kita perlu menjaga gerbang bandar. Kita perlu kita sepatutnya memutuskan apa yang masuk dan apa yang kekal di luar. Kita perlu menutup perkara gelap, syaitan, dan yang tidak menyerupai Yesus. Saya tidak bercakap tentang jiwa-jiwa hilang. Saya bercakap tentang alam roh. Mari, lihat ini. Bapak, dalam nama Yesus, saya berterima kasih kerana Engkau membuka mata umat-Mu, para pendoa syafaat-Mu hari ini untuk melihat tanggungjawab mereka menjaga pintu gerbang. Walaupun kita semua mempunyai pengurapan doa yang berbeza, ada yang secara khusus dipanggil jadi penjaga pintu gerbang. Saya bersyukur kita semua punya tanggungjawab dalam penjagaan pintu gerbang ini. Bantu kami fahami ini dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya akan mula membaca dan menjelaskan. Penjaga pintu gerbang adalah seseorang yang menjaga pintu gerbang atau yang mengawal akses. Sekarang bukan kawalan yang buruk, kawalan yang baik. Seorang pendoa syafaat adalah seseorang yang berdoa syafaat, seseorang yang berdiri di antara musuh dan umat Tuhan untuk menghalang akses, atau di antara Tuhan dan umatnya untuk memohon bagi mereka. Dan jadi Anda lihat, seorang penjaga pintu gerbang adalah seseorang yang menjaga pintu gerbang, mengawal akses. Seorang pendoa syafaat adalah seseorang yang berdoa syafaat. Jadi pendoa syafaat, penjaga pintu gerbang berdiri di celah untuk menghalang atau membenarkan perkara di bandar, gereja, keluarga, atau apa sahaja bidang atau metron Anda. Kita semua mempunyai metron yang berbeza. Setengah orang penjaga keluarga Anda, mungkin penjaga perniagaan Anda, kumpulan sukarelawan Anda, bandar Anda, negara Anda, ada tahap-tahap. Tuhan sedang membangkitkan pendoa syafaat penjaga pintu gerbang dalam era ini yang mempunyai deria tajam tentang apa yang patut dibenarkan masuk ke dalam wilayah dan apa yang patut ditutup. Mereka, dalam erti kata yang sangat nyata, menjaga pintu gerbang rohani. Mereka membentuk tembok, boleh dikatakan merengkir akses kepada penceroboh yang tidak sah dan kuasa jahat. Sekarang, penjaga pintu gerbang juga membenarkan Raja Kemuliaan masuk. Angkatlah kepalamu, wahai pintu-pintu gerbang, agar Raja Kemuliaan dapat masuk. Betul? Dan jadi kita mahu menjemput para malaikat. Kita mahu menyediakan jalan untuk kedatangan kedua Tuhan. Kita mau membenarkan Roh Kudus masuk dengan bebas ke dalam gereja kita, ke dalam keluarga kita. Jadi kita boleh menghalangnya. Tidak sengaja. Kita boleh menutup, menyedihkan malaikat, menyedihkan Roh Kudus. Jadi kita sebagai penjaga pintu gerbang, tanggungjawab kita adalah mewujudkan suasana kondusif untuk Raja Kemuliaan tinggal. Bukan hanya singgah sebentar. Penjaga pintu gerbang bukan hanya tentang perkara jahat. Ia juga tentang Raja Kemuliaan dan menjemputnya masuk agar hati orang ramai bersedia untuk menerima apa yang dia lakukan atau katakan dan bagaimana dia bergerak dalam suasana. Penjaga pintu gerbang kemudian adalah pakar dalam menggunakan kunci or kerajaan yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 18 ayat 18. Sekarang saya akan membaca dari versi Amplified Classic Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu larang dan isytiharkan sebagai tidak wajar dan tidak sah di bumi, mestilah apa yang sudah dilarang di syurga
dan apa sahaja yang kamu benarkan dan isytiharkan wajar dan sah di bumi, mestilah apa yang sudah dibenarkan di syurga. Dengan kata lain, kita hanya mencerminkan protokol syurga. Kita hanya mencerminkan kehendak Tuhan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Konsep sama. Jika Tuhan tak izinkan di syurga, kita tak izinkan dalam keluarga kita. Jika Tuhan tidak akan membenarkannya di syurga, ada ahli keluarga sesat, kita tidak mengusir mereka. Tetapi janganlah kita menjadi terlalu beragama. Tetapi jika ia tidak dibenarkan di syurga, jangan benarkan di gereja kita. Jika ia tidak dibenarkan di syurga, jangan benarkan dalam keluarga kita. Jika ia dilarang di syurga, kita harus melarangnya di bumi. Jika ia dibenarkan di syurga, ia sepatutnya dibenarkan di bumi. Sekarang, pengajaran lain, tetapi paham maksudnya, tidak boleh melarang apa-apa. Jika Tuhan melakukan sesuatu, maka tidak boleh melarang Tuhan. Dan oleh itu, kita perlu membezakan, kerana sesetengah orang mereka fikir ia adalah serangan musuh. Tetapi sebenarnya Tuhan yang menahan. Itu adalah pengajaran yang lain. Dengar, penjaga pintu yang matang memahami undang-undang kerajaan, dan membezakan apa yang Tuhan mahu masuk, dan apa yang Tuhan mahu keluar. Apa yang dia larang, dan apa yang dia benarkan. Kita telah melihat penjaga pintu sepanjang masa dalam kehidupan seharian. Lihat, untuk mengikat dan melepaskan, untuk membenarkan dan melarang, mengetahui firman. Pendoa syafaat mengetahui firman. Anda perlu tahu apa yang sah dan apa yang tidak sah. Anda perlu tahu apa yang telah dinyatakan dalam firman. Anda perlu tahu apa yang telah Tuhan tetapkan, istiharkan, dan janjikan. Perlu tahu undang-undang kerajaan, dan jika anda tidak mengetahuinya, kurang efektif dalam doa syafaat. Sekarang, jika anda seorang pendoa syafaat muda, Tuhan kenakan menggunakan anda sekarang, tetapi dia mahu menggunakan anda lebih tinggi apabila anda matang. Itu adalah satu penghormatan yang besar. Jadi kita melihat penjaga pintu setiap bidang kehidupan masa. Saya berikan beberapa contoh. Apabila anda pergi ke Pawagam, saya pernah pergi ke Pawagam, ada penjaga pintu, betul? Ia di sana, petugas di sana memastikan bahawa anda mempunyai tiket sebelum anda dibenarkan masuk ke teater. Sekarang, sesetengah orang mengambil satu tiket itu dan melompat dari bilik ke bilik dan menonton 4 filem dengan harga satu. Itu salah. Biar saya katakan itu salah. Apabila pergi ke kedai runcit, ada penjaga pintu tu. Ia dipanggil juruwang, kerana memastikan anda membayar barang sebelum membawanya pulang. Jika tidak, anda adalah pencuri. Itulah sebabnya mereka mempunyai kamera. Mereka adalah penjaga dan penjaga pintu ataupun pengawal keselamatan. Anda nampak? Jadi apabila anda menghubungi perniagaan untuk bercakap dengan peguam atau profesional lain, seorang doktor, mereka mempunyai penjaga pintu yang dipanggil setiausaha, yang menentukan sama ada anda mendapat akses kepada mereka atau tidak. Mereka berdiri di antara anda dan orang yang anda cuba hubungi. Betul? Apabila saya menjadi editor majalah Karisma, saya adalah penjaga pintu. Saya yang memutuskan cerita mana yang dimasukkan ke dalam majalah dan cerita mana yang tidak. Saya yang memutuskan siapa yang berada di muka depan. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan anda wahyu penjaga pintu dan pemahaman tentang apa yang patut dibenarkan dan apa yang patut dilarang hidup anda, gereja anda, kawasan anda. Gunakan kunci kerajaan dengan mahir. Semasa anda berdiri di celah. Sudah tentu, kami mempunyai lebih banyak latihan mengenai ini di sekolah. www.schoolofthespirit.tv dan anda boleh mendapatkan latihan di sana. Kami melakukan satu tahap latihan. Kami mempunyai latihan bulanan di pusat doa berdasarkan apa yang relevan pada masa yang kita berada. Dalam tubuh Kristus. Kami mempunyai sesi soal jawab. Muatna bulanan. Kami mempunyai pemimpin serantau yang menjadi jurulatih untuk anda. Kami berdoa bersama setiap bulan dan terdapat yang anda boleh sertai. Sertailah kami. Saya ingin berdoa untuk anda, tetapi sertailah kami di b.awakeningprayerhubs.com. Itu adalah libby.awakeningprayerhubs.com. Ingat, ada hadiah percuma di sana untuk anda hanya untuk melihatnya. Sila sertai kami hari ini. Lancarkan sebuah pusat dan dapatkan latihan. Sertai sebuah pusat atau taja sebuah pusat. Kami mempunyai orang yang menunggu untuk ditaja. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami wahyu tentang penjaga pintu dan bangkitkan kami sebagai orang yang melihat apa yang syurga larang dan benarkan. Bantu kami membezakan musuh yang menyamar sebagai kawan untuk berdiri di antara penceroboh dan pintu gerbang yang engkau panggil kami untuk jaga. Dalam nama Yesus, amin. Ingat, beritahu rakan, unduh aplikasi. Satu-satunya tempat pengajaran muncul di aplikasi. Saya akan berjumpa anda minggu depan di Awakening Wednesdays, Awakening Live. Remember, teaching, hari sukses.